Untuk pengetahuan apa, dia bukan nak makan tau kek Harumi ni. Tapi ni ada customer yang minta saya bawa balik untuk gift. Untuk pengetahuan apa, dia bukan nak makan tau kek Harumi ni. Tapi dia nak buat special gift untuk dia punya cikgu. Kan? Lagi beberapa hari saja kita nak sambut Hari Guru. So, kita boleh consider sebagai hadiah buat semua guru-guru kesayangan kita, cikgu-cikgu yang ajak kita, yang bagi ilmu dekat kita. So, kita boleh consider kek Harumi Bakery sebab dalam ni ada 10 pack packaging yang sangat premium dan juga rasa yang berbaloi lah, rasa yang sedap. So, saya boleh bagi idea lah untuk siapa yang tengok video ni, hampa boleh check out ni Harumi Bakery ni untuk bagi dekat kita punya cikgu-cikgu kesayangan kita. Saya pun akan bagi ni kek Harumi ni dekat cikgu-cikgu saya. Okey, Harumi Bakery, rasa klasik dengan sentuhan moden.